gini. Dia pula. Mari kata panja, wajib cari benda ni. Gokek lah. Ikan pun jual weh. Tercah Ramadan lah ni apabila sampai di Bazar Ramadan Gata Panja depan Masjid Magic. Dari Kuala Lumpur dari Kementerian Orang Kelantan berniaga. Kalau sunyi pun tahu mana. Baguling tempahan. Dia kira kan baguling. Ganda keping ni ya. Marilah 5 ya. Kuih mokel ni. Ni bunga tanjung. Nako. Betul nako. Tapi ni original memang ada arang dia. Kalau dekat rumah jual juga. Mondok lah. Ada sini ya. Pek hidung. Okey, mari kata panja wajib cari benda ni. Benda gold, gokek. Lama dah belajar cari. Kalau lupa tak ada gini. Memang panas rasa ni siap. Bila mari tu kena pakai spek hitam siap. Kau tijang ke? Berarti John. Ya. Apa lagi ni Allah. Telur. Lepas tu kita campur dengan daging. Lagi. Tu dia. Marhaban ya Ramadan. Nam kedai yo. Hijau lauk jebok Lauk jebok. 7. Kalau hop jebok, Jebok kalau air sebelah. Air sebelah. Cake slash and dessert. Ya, kek dessert pun ada, donat ada, air ada. Dia kira gan harga. Sebutir 2 ya. Sebutir 2 ya. Sebutir 2 ya. Donat kita. Pelbagai. Oh ni kunafa. Kunafa mini ni ya. Ni ya macam-macam flavor. Macam-macam flavor. Lepas balik maghrib dah. Asal. Asal tu pakai ayam lalu lah. Semak abela. Alhamdulillah. Jual apa? Tak ada jual bala. Itu tak semak. Oh Allah. Siapa hati. Ya ke alhamdulillah tu. Ni air apa ni? Leci pudina, Ni teh cincau, ni rose soda. rose soda, ni milik kau. Bagi apa? Aci cokeh sikit. Tu dia. Ni murah ya ni ha. Betul apa? 40 ya. Tak boleh je. Ni 40 ya seketul. 14 ke tu ada isi siap bukan tulis saja. Isi banyak ni ha. Okey, alhamdulillah nanti saya suruh orang. Pakai mari beli siap awak. Hang ada jalan masuk kat ni. Pak Sutong ada. Banyak ni dessert sini. Berapa dia dah nak? Banyak siap awak. Berapa ya? 3,5. Penuh siap awak ni. Ramai mata. Ni ayam? Ayah belakang. Ayam lapar. Berapa ya? 5 ya. 5 ya. Minta buat ayam 5 ya. Jual apa orang kuih Thailand? Kau berapa dah? Pak Mo. Tahu ke apa? Kacang. Ikan bakar ada. Ikan bakar. Ikan apa mana? Kek apa? Sate. Wow. Sate. Apa dia kan sushi ni? Sushi pakai sos 10. Pak pizza 10. Meriah sushi dia. Perut. Mau celup. Celup. Sup. Sup. Jadi boleh pilih nak lauk ke dia. Ni aja. Jangan kita mudah. Kena ikut go ni ke berapa? Ngomong. Ini masalah pasal dia. Makin lepas Beli mi kami ni lah. Orang makan tu 3 butir 2 ya. Mari 2 ya. 2 ya. Lepas tu nak kuih gon ni. Kuih ulak ke berapa? Lak bulu lenyap. Tak boleh lenyap. Lenyap getah. 2 ya juga. 2 ya deh. Tapi jual mana kalau kita boleh kosong? Kata jual mi celup di belakang Kebimo. Tepi restoran siap. Oh. Lima Apa lagi? Buah-buah hari. Ambil dah deh. Ya, saya. Apa makan apa? Ini 2 ya. 2 ya. Dia sampai stay ni penghujung dia. Tak banyak pun kedai tapi kedai semua unik belakang. Kalau nak mari Bazar Ramadan Kata Panja boleh mari stay ni. Nanti awak tengok bantu operasi dia. Aku tunjuk ke ni? Ni. Gapo dah ni? Ni kulit air belah. Kulit ayam. Tapi kulit ayam awak gemuk-gemuk comel boleh. Ayah fresh pagi lah. Bukan Ni bukan Kalau proses jadi gitu. Kalau projek dia nipis. Gapo dia harga? Kita ada ayam bakar tandoori. Mana ayam bakar tandoori? Ni Oh, tandoori. Merah ni tandoori ni. merah. Ni pun merah juga kita celup 3 kali. Oh, tinggal di sini. 3 kali celup. Mau dia okey rasa kita bakar celup. Kita ada bahagian kepok saja, udik monggel, pohon drumstick, dada. Oh, ni sedap gini. Tu tali ada dah tali tu kan. Ni gas sekali. Dia pula. Pula kali aja. Ni celup pertama. Mula-mula celup. Dia 3 kali. 3 kali. Oh, gitu.
Sampai 3 kali jeluk. Liga apa? Dia je. Mai beli sini sama ke? Main di sini hari-hari. Ni nak ada ah. Ada. Crispy quick. Itu coklat. Dia ada si awak sini kalau saya nak tunggu. Berapa ya ada harga? Ada tu payah. Ya. Ni saya rasa je harga lah. Ya. Murah dia Hamid boleh pakai juga. Dekat 50 ya juga beli alhamdulillah. Dia tak panjang pun dia punya bazar. Jadi siapa nak beli makan dekat bazar atau panjang boleh mari. Dia pun bermula pukul 3 depan Masjid Beji. Pak ni kita beli banyak tu. Beli banyak dah. Jadi ikan bahasa dalam Malaysia. Macam jual apa? Ikan. Weh. Belakang belah. Ikan pun jual weh. Hidup lagi. Saya buat ikan jual. Balik orang lalu. Ikan ni lepas kalau tak habis macam lepas lagi pula. Boleh bekas. Tu dia. Memang orang juga. Hok dekat bazar Amin tu macam dah. Benar ke? Kau apa dia? Ikut pun. Rocuk orang ni. Lucu. Biasa dua yang gitu ni. Gua ni alhamdulillah. Betul depan Masjid Jamek, Jubilee Perak. Masjid Beijing dia. Jual hari sini. Alhamdulillah. Tak puasa mau jual hari sini. Kalau puasa tak puasa jual dalam ni. Tarik-tarik ni. Ikan. Tengok ikan go tu ikan emak. Kita ni makan free bayarlah. Bayar. Belilah mula lagi. Tak boleh nanti orang marah saya. Orang kata makan dia haram. Mana QR? Ni QR. Last kali dapat so ni. Berapa dah? Berarti John tak kecek lah aku kedai ni. Berarti John tak kecek. Dia bermula. Ni harga milia apa belah. Beli dah sini. Tak ada